Bayu Aswa Gurkha. Oh begitu. Cik Wan dengan Madri nak menikah. Kalau macam tu, abang ni kaya lah. Yes. Macam Bill Gates. Bill Gates abang dia. Ya. Adik dia pula lagi besar pula tu. Dia kaya. Kelanggit. Kita menyanyi ala kadar, tak payah tak sedap. Sebab ini semua orang bukan mau tahu menilai arti lagu. Banyak lagi. Lagu dangdut boleh? Kalau aku bulan, kalau aku Feeling, nothing more than feeling. Feeling. Suara siapa dia? Sumbang. Dalam hidup kita. Andainya di kau pergi, sebutlah. Go, go, go. Abe. Sekejap lah. Tengok kau nak pasal budu lagi. Kemain. Ni Cik Wan, Mangah nak bagi nasihat ke kamu Cik Wan. Kalau baru-baru kahwin Cik Wan, semuanya indah. Kalau bini kamu tu buang angin pun, kamu kata dia pakai minyak wangi. Betul lah Mak Noh, semalam tiba-tiba je bawa minyak wangi. Cik Wan dengan Nanu ni dari mana? Kami dari pasar, Lucy. Pergi pasar beli apa? Beli tayak apa kereta, tayak apa? Kau beli pasar tadi. Mestilah. Di pasar beli udang, ketan, fish ball, fish cake, shellfish lah. Ni aku nak tanya sikit jawab. Kalau tidak cemburu lah. Boleh? Nak buat apa? Okey. Ni adik Anu. Nama dia Nanu lah. Dia lah manja, dia kata dia tak cemburu. Hari ni adik Anu nak masak apa benda ni? Hari ni Nanu ingat Nanu nak masak kari kepala ikan. Oh, kari kepala ikan. Tanda adik Noh. Adik Noh. Jangan sekali-sekali buat kerja masak-masak lagu tu. Itu bahaya kali kepala ikan tu. Pasal tu ikan besar. Nanti tu nak siang-siang betul-betul mak kuku. Ni, gigi banyak kepala ikan. Nanti ada Noh luka kat tinggal paru ada 5 paru. Siapa susah habis? Susah. Tapi siapa yang nak potong ikan tu? Alah, siang ikan tu kita suruh anak-anak. Anak tak boleh masuk siang ikan dia dulu kerja buat kepuk. Nanti kalau tangan anak kena macam mana bang? Bukan biar tangan dia, bukan tangan kita. Lepas tu kan abang over, Nanu ingat Nanu nak masak sayur campur. Adik Noh. Sayur campur pun tak boleh juga. Yalah, sayur campur tu kira sayur tu banyak panggung kena campur kan. Lepas tu nak kena potong Dia tengah potong-potong kerak kena kuku. Darah lah titik tak. Bila darah titik apa juga kena ambil. Boleh. Tapi siapa nak potong sayur? Kita suruh Lucy lah potong. Pasal dia biasa potong rambut. Lagi pun kadang-kadang dia tulis pemotongan harga. Dia kerja motor-motor bagi dia lah. Nanti kalau tangan besi buka kan susah bang. Bukan biar lah dia pergi mabukir lah dia. Okey, dia nakal. Lepas tu kan abang over, Nanu ingat Nanu nak buat air limau. Dari banyak-banyak tu 5 lah paling bahayanya. Sebab apa? Adik Noh nak tahu nak royak adik Noh kan? Ada 5 bila kita peluh kan dia ada kiang. Kiang hak pergi mata tu. Itu orang panggil acid hidrolik tu. Mana ajar dia? Mana ajar? Acid hidrolik tu orang panggil. Acid hidrolik ni dia pergi ke mata. Pergi ke mata kan? Well, dia boleh jadi buta. Tapi siapa nak potong Bagi aku memang tu kira ni. Dia pun apa? Dia dulu kita buat tandingan memerah 5 dia nombor 1 tau. Dia kira memang bro. Nanti kalau mata mak nak kena kan susah bang. Biarlah, Pak Udok pun suka dia buta.
ambil bawah ni atas. Kita tak payah. Kita duduk di atas, kita tunggu makan. Adik Nur nak tahu siapa orang tolakkan ni. Babu. Apa dah gaji babu? Siapa babu kita bang? Iyalah, orang lain ada belakang dengan seorang tak ada babu. Kau sudah telik mata lah memuka babu. Adik Nur, lama duduk sini tak boleh panas nanti kita abang. Saat yang bahagia datang. Tapi itu kalau you baru kahwin. Tapi kalau dah 10 tahun you kahwin, dia masih lagi tak nak buat kerja. Macam mana? Kalau mula-mula kahwin memanglah I menatang dia. Tapi kalau 10 tahun malah buat kerja lagi, I maki dia. You maki dia? Contohnya? Menatang dia. Bude, Apa? ambo dia. Pasal apa aku tengok wajah memurang dulu dia? Seperti seekor kura-kura tertelan sepanah. Cakap baik-baik sikit. Apa tak aku telan sepanah? Iyalah. Di kepala hang ni aku sepanah tahu tak? Allah pula. Aku tengah duk fikir kawan kita tu mangkuk ayun orang tu. Pasal Mak apa? dering dengan West Megolok. Hampa tak sakit hati ke? Tambah-tambah West Megolok tu. Wencim napa aku? Cemburu betul. Depa nak kahwin apa tak bengang ke? Ni apa masa dia? Patut kita main happy. Bila dia orang kahwin ni, kita boleh jolok nasi minyak cantik punya ni. Apa? Cantiknya. Kalau ada dia ingat terkenal. Aku pun heran lah. Kenapa? Ketampanan aku ni siapa pun tak tahu. Memang. Cuma mak aku seorang je tahu. Dia kata, muka aku macam Shahrukh Khan. Tanya. Shahrukh Khan. Tengok belakang. Oh, memang betul dia kata Shahrukh Khan. Apa belakang kita Tengok tengok belakang. Depan tengok. Oh, sebiji macam Kublai Khan. Mana mem ku belakang pula. Siapa dia tu? Ayah pada Shahrukh Khan, bapak pada Shahrukh Khan, Kublai Khan. Untuk aku pandai Bukan untuk aku cakap betul ni. Lain kali nak tanya tu tengok orang. Kalau macam aku ni lain. Macam aku ni kalau aku tanya lain lah. Mau tengok aku ni macam siapa dia? Macam siapa? Ni dia pula kata. Buah pala dalam perahu. Orang Midang makan Panadol. Tengok pala kau sudah tahu. Kalau tak Zidane, akulah Ronaldo. Tengok belakang sekali nampak memang Ronaldo. Kalau tengok ke depan macam orang bodoh. Ni dia kata, ni macam mana? Ni, saya punya muka macam, okey. Mana? Saya punya muka. Macam muka mu. Dah berapa clear nampak. Macam burung ke tengah langit. Tidak lagi. Apa tak bengang ke? Tak sakit hati ke tengok Mak Derih dengan apa West Megolok tu. Hari-hari pi mati pengindah ambil menari. Tak jelas ke? Jalan dorang-dorang. Aku jalan seorang aja. Ni apa masa dia? Awak lagi untung. Tu apa? Untung awak jalan bertiga. Tiga? Dia pas satu aku tiga. Tinggal siapa okey? Lagi siapa lagi? Mak Doa di sebelah kananmu, Rabi di sebelah kirimu. Jalan apa langsung apa minta rasa. Aku jalan dengan Mak Ubah sebelah kiri macam bawa lelaki. Jalan macam hang sebelah kanan macam bawa kuah-kuah. Apa minta rasa. Sembang apa buat terpakak dada masih hati dia ku belah. Boleh. Apa dia marah? Boleh. Shahrukh Khan. Syahwat. Ternyata Ana sedih lah Cik Wan kahwin. Sebab Ana kan suka dengan Cik Wan tau. Ana selalu terbayangkan bila tidur malam selalu mimpi Cik Wan. Cik Wan tu
sebenarnya gagah. Ana selalu ingat Cik Wan suka bertinju. Iya. Jadi satu kali tu Ana tengok dia bertinju dengan kawan dia kan. Tapi cara dia bertinju macam support biki tau. Ya, support biki yang Commonwealth tu kan. Cara dia bertinju terror betul. Lepas tu, Lucy ingat tak? Lucy ingat masa yang ada satu kereta kemalangan masuk dekat Gaung hari tu? Oh, bulan lepas. Kan Cik Wan pergi? Cik Wan dengan semua kekuatan dia ada, dia pergi angkat kereta tu, tayang 4 biji ke atas, betul-betul macam Muhammad Hidayat Hamidun tau. Terror. Dia angkat kereta tu seorang. Dia angkat kereta tu seorang. Lepas tu Lucy, ingat tak Ana bila hari Rabu petang je Ana kata Ana tak boleh keluar dengan Lucy kan? Yalah. Sebab Ana pergi main badminton dengan Cik Wan. Cara Cik Wan pegang raket tu, cara dia smash tu kan, macam siapa tau? Siapa? Macam Chia Sungkit. Tak sangka dia pandai main badminton ya. Petang-petang hari Minggu kita suka naik basikal. Kita pusing tasik tu kadang-kadang sampai berjam-jam tau. Cara dia kayuh basikal tu kan, kalau Lucy tengok betul macam Nur Effendi. Ana tak naik basikal lagi lah lepas ni. Dengan Lucy pun tak nak. Tak mau. Lepas tu hari tu Ana lagi sedih. Ana naik teksi lalu depan tempat main bowling tu kan. Ana ingat masa Ana main bowling dengan Cik Wan tau. Dia balik hayun bola bowling tu kan macam Kenny Ana janganlah nangis. Ana ingat Ana seorang saya sedih. Lucy pun sedih tau. Ya ke? Sebenarnya Lucy pun ada syok pada Abang Mat. Lucy ada syok dengan Abang Mat ke? Tapi Abang Mat tu macam muka siapa? Nah, bila Abang Mat buat lawak macam Jackie Chan lah. Dia selalu bila Abang Mat serius, muka dia tak ubah macam Jet Li. Dulu ingat tak masa Abang Mat bergaduh dengan orang kampung tu pasal nak selamatkan Lucy? Kegagahan Abang Mat macam Samohong. Dia lah hero Lucy. Tapi Lucy, semua tu tinggal kenangan aja. Betul lah Sebab abang tu dah nak kahwin. Kalau kita ngorak dia kata kita ni gatal. Bila kita tak ngorak dia, kita jadi macam ni lah. Yalah. Di mana kan ku cari ganti serupa denganmu. Tepikan kepala lu. Tapi sana dengan pemilangan tadi mak terima lah. Abang nyampahnya aku. Manja. Boleh. Boleh. Tapi dengan satu syarat. Dengan satu syarat. 10 syarat pun abang boleh. Hantaran dia RM20,000 sebersatu. Lepas tu sebelum Boleh kahwin, elok. Abang Roy kena bayar 10% down payment. Setuju tak? Ui, semua siap dengan apa? Down payment ni apa ni sis apa hire and purchase tak ada ke? Aduh macam beli kereta pula lah. Yang apa tu? Itu
Batin abang boleh lah, tapi yang Zahir tu abang tak mampu lah Keti. Oh. Tapi abang kata abang banyak duit. Dalam beg banyak duit. Banyak ke apa, Keti? Dalam bank dia tu, yang kau tak tahu hanya ada pelaburan pokok aja RM10. Itu pun pada tahun 62. Kalau macam tu, tak apalah Bang Roy. Sebab ada 5 orang lagi calon nak masuk meminang kereta. Oh. Nama bang ni? 7. Nampak. Wah ya Bang Roy. Jangan tinggalkan Alah sedih mai. oh kasih oh manis. Jaga Handsome. Kontrol Handsome tu. Kontrol. Handsome dah. Ini orang kata lah kan. Bukan saya kata, orang kata macam. Kenapa? Dia orang kata ayam terlepas tangan dengan muka lah kena tai kambing. Ayam juga. Ayam lah. Aduh dia. Itulah dia. Aku dah pesan dia. Nak cari bini ni cari biar molek. Ini mu cari bini macam beli kereta siap dengan agreement semua. Esok mu tak bayar 3 bulan dia tarik balik tau. Dia tarik tau. Tak boleh mak. Kita nak cari macam. Siap. Ya. Adik Nung aku ni keluarga dia mak. Aduh. Apa ya? Baik, merendah diri. Mak dia ayah dia warung. Oh, warung. Tak milik. Asalkan kaya sudah, dia kata. Mana. Hei Keti datang balik. Tak buka. Keduk. Abang tidak akan menerima masih malang macam abang awal. Okey. Macam mana abang pindah adik Nun tadi tu? Mak Nanu setuju Bang. Oh, saya ya. Keduk. Ni kak kahwin bila nak tak? Kahwin okey. Mak aku yang tua mak milih ya. Keluarga yang merendah diri, tahu dari mana. Ya tahu. Kahwin. Kak kahwin mau boleh buat, mau boleh cok kahwin. Lupa nyanyi. Mana boleh? Aku kecek dengan dia. Tapi Abang Wan, ada satu syarat. Syarat. Kalau Abang Wan belikan Nanu seutas rantai emas, Abang Wan kena beli 8 utas rantai emas untuk semua kakak-kakak Nanu. Kalau Abang Wan belikan Nanu rumah banglo, Abang Wan kena beli 8 buah biji banglo untuk kakak-kakak Nanu. 8 buah biji. Beginilah cewek. Beginilah cewek yang senangnya. Ha? Setujulah. Kalau tak setuju kamu kahwinlah 8 orang kakak ni tu senang. Kalau tidak langkah berdua. Langkah bendua apa tu bukan langkah bendua lah tu. Dah lampai tangga tu, lampai eskalator. Ini jenis bukan sedar diri, jenis tak isah diri dah ni. Baik, kalau Abang Wan tak setuju, ada 10 lagi calon yang datang nak minum. 11 Dino. 12, 13. Bye Abang Wan. Takkan tinggal macam tu lah. Kau duduk. Dia pun jadi lelutnya. Andai aku sudu, andai aku garpu. Dia jadi tinggalnya. Sudah. Aku tak pernah minat aku dulu. Kau ini dah dulu. Nothing more than feeling. Trying to forget my feeling of love. Lagu tu, lagu Titanic. Sudah. Baik kau semua pergi sebelum 3:16 ini aku jadikan rumah teres. Dengar semua. Kamu semua. Dari sini. Ya, balik dah. Nah. Kata dah.
Kesiannya. Tengok muka kamu ni, kamu orang tua ni. Ya Allah, kesian aku ni. Aku dah jadi. Tikus tu, kamu tahu tak tikus? Tikus tu, dia termakan beras yang lebih. Muka jadi kembar. Mak Ya. tunangan kami kena tolak Mak. Kena tolak. Tunangan kena Dia tolak. Kesian anak kan. Patutlah anak kan dulu muka dua orang ni kita punya handsome macam Tom Cruise. Tapi sekarang dah jadi Tom ya. Ya, Mak Ngah. Tong sampah. Rancangan ini telah divideokan di hadapan penonton di Studio Cinematic.